Kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah termasuk membentangkan status projek bermasalah dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian MTPK. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata tindakan itu dibuat sebagai memperkukuh mekanisme pemantauan dan penilaian keberkesanan projek pembangunan luar bandar. Tambah beliau, langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan arahan nombor 1 Jabatan Perdana Menteri melalui mesyuarat penyelarasan di peringkat Persekutuan, Kementerian dan Negeri selain pelaporan berkala serta lawatan pemantauan di lapangan. Pembentangan status pelaksanaan projek yang bermasalah dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian MTPK dan Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian bagi memastikan tindakan intervensi dan pemulihan dapat dipantau secara rapi dan juga berterusan. Yang kedua, pemantapan pelaporan dalam sistem My Project di mana laporan kemajuan fizikal dan keuangan projek dipantau secara berkala bagi memastikan maklumat adalah tepat dan juga terkini. Hal ini membolehkan kementerian membuat keputusan yang lebih tepat terhadap projek-projek yang memerlukan perhatian khas. Yang ketiga, pelaksanaan lawatan pemantauan secara berfokus melalui sesi libat urus di lapangan bersama agensi pelaksana, jabatan, agensi kerajaan negeri serta agensi pusat bagi meneliti isu pelaksanaan projek dan memutamatkan penyelesaian isu-isu itu dengan kadar yang segera. Melalui pendekatan ini, kementerian komited memastikan projek-projek pembangunan luar bandar disiapkan mengikut perancangan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan luar bandar.